Guys, berbaloi ke tak berbaloi nak upgrade CLA 180 ni? Jom aku cerita apa yang patut upgrade CLA 180 ni. CLA 180 ni sama je upgrade dia macam A180. Aku lagi prefer CLA 180 ni daripada A180 sebab body dia kuping. Sebab engine CLA 180 ni sama je macam A180. Tak payah buat apalah. As korang tahu, yang ni bukan engine real mass disc. Dia daripada engine 1.3 Renault. So no real mass disc. So bagi aku, korang jangan cakap lah nak upgrade turbo ke, nak letak air intake ke. So bab performance ni tak payah kacau lah, tak sakit kepala. So kita tak payah kacau pasal performance, kita cerita pasal kosmetik dia pula. So macam A-Class, kita boleh tukar CLA 35 dengan CLA 45 body kit. Kalau tukar body kit 35-45, korang akan dapat grill baru, lepas tu side skirt yang baru, lepas tu diffuser dengan ductile. So ada satu trik, kalau kau nak nampak kereta ni macam CLS, korang bawa keluar je bash ni, biar kosong je. So kita confusekan orang macam tu. So bajet untuk 35-45 body kit harga dalam 8,000 ke 10,000 je. So bila dah tukar body kit, mesti tukar rim lah untuk nampak ngam. So rim untuk 35 dengan 45, dia punya harga dalam 8,000 ke 10,000. Yang tu second hand. Kalau first hand 12,000 ke 14,000. So itu sahajalah yang korang boleh buat dari luar. Tapi korang boleh tambah juga macam carbon fiber side mirror punya cover, dan adalah certain part of carbon fiber yang boleh tambah lagi. So untuk dalam, aku suggest korang tukar coupley saja. Coupley korang daripada pakai kabel terus tukar, boleh pakai wireless terus lah, baru boleh dapat CLA full experience tu. Kereta ni dah complete datang dengan ambient light ataupun lampu tom-yum dengan semi bucket seat. So apa lagi korang nak lagi? Datang beli kereta ni. Okay, last kali korang boleh upgrade speaker ni. Bagi aku speaker stock ni okey-okey je lah, tapi paling best boleh upgrade Harman Kardon untuk lagi dynamic, lagi tune dia punya bunyi. So harga speaker tu dalam 9 ke 12,000. Tapi aku tak suggest korang lah tukar Burmester sebab harga dia memang tinggi lah. Tapi kalau ada modal, okey je. So korang dah tahu dah apa yang nak dimodifiedkan dekat CLA 180 ni. Kita ada sebiji je dekat Primeville, last unit. So untuk last unit ni harga dia 192,000 je. Nak kereta ni? Jom jumpa aku dekat Primeville, Subang Jaya.